Hari ini, kita akan belajar tentang cara menjawab soalan novel. Sudahkah semua bersedia? Marilah kita mulakan sekarang. Sebelum menjawab soalan novel, kita ketahuilah pengagihan markah novel. Kita lihat perinciannya, iaitu isi dan bahasa. Novel yang perlu ditulis perlu mempunyai 3 isi, dan setiap isi perlu disertai huraian atau contoh peristiwa untuk mendapat 2 markah. Isi betul tambah dengan huraian yang betul akan diberikan 2 markah. Seterusnya, agihan bahasa ialah 4 markah. Untuk mendapat 4 markah, bahasa perlu lancar dan betul, ayat dramatis, ejaan dan tanda bacaan yang betul. Secara kesimpulannya, 10 markah untuk soalan novel. Kita lihat contoh soalan. Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di tingkatan 2. Darah Titik di Semantan, karya Arman Sani. Jalan ke Puncak, karya Juri Durabi. Jejak Mompos, karya Zulaiha Paikon dan Meniti Impian, karya Osman Ayub. Sesebuah novel dapat menimbulkan kesedaran kepada pembaca. Berdasarkan sebuah daripada novel di atas, jelaskan 3 contoh peristiwa yang menimbulkan kesedaran kepada pembaca. Murid dikehendaki memberikan jawapan berdasarkan satu daripada novel yang dinyatakan itu mengikut zon masing-masing. Sebagai contoh, jika murid mengkaji novel Darah Titik di Semantan, karya Arman Sani, maka berikan jawapan berdasarkan novel tersebut. Soalan ini meminta murid menjelaskan contoh peristiwa yang menimbulkan kesedaran kepada pembaca. Jadi, jawapan murid hendaklah disokong dengan contoh peristiwa yang sesuai. Cikgu akan memberikan contoh jawapan berdasarkan novel Darah Titik di Semantan. Kita lihat contoh jawapan yang diberikan. Antara peristiwa yang menimbulkan kesedaran kepada pembaca dalam novel ialah peristiwa Datuk Bahaman menangis apabila melihat mayat 2 pahlawan Semantan ditimbus. Peristiwa ini memberikan kesedaran bahawa nyawa amat berharga. Kita haruslah menghargai dan menyayangi rakan. Peristiwa kedua, Datuk Panglima Raja bijak menggunakan helah bubuh ubi gadong untuk memerangkap mata-mata Inggeris. Peristiwa ini menyedarkan pembaca bahawa di samping tenaga, kita haruslah menggunakan akal untuk menewaskan musuh. Peristiwa ketiga ialah peristiwa Datuk Bahaman dan prajurit Semantan yang lain tidak gentar walaupun Inggeris mahu menangkap mereka. Peristiwa ini menyedarkan pembaca bahawa kita haruslah berani mempertahankan hak. Berikut merupakan contoh jawapan lengkap untuk novel yang telah ditulis tadi. Murid boleh menggunakan penanda wacana seperti selain itu untuk menghubungkan setiap contoh peristiwa yang ditulis tadi. Itu sahaja pembelajaran tentang novel. Semoga murid-murid dapat menjawab soalan novel dengan baiknya. Kita jumpa lagi.